Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini kami daripada MAPIM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hari kedua kami berada di Aceh Darussalam untuk misi kemanusiaan pasca banjir yang berlaku 26 November yang lalu. Pada petang ini saya berada di Kampung Menasa Mancang, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Kabupaten Pidijaya antara kabupaten ataupun daerah yang agak parah terkesan akibat musibah banjir yang berlaku pada 26 November yang lalu. Dan hari ini kita boleh saksikan keadaan di persekitaran kawasan ini dalam keadaan yang berdebu dan masih kelihatan kesan-kesan lumpur setinggi dinding rumah ataupun tingkap rumah yang memenuhi kawasan jalan ini, menutupi jalan ini. Hari ini kawasan jalan ini sudah dibersihkan dan boleh dilalui oleh kenderaan. Di tepi ini adalah timbunan lumpur-lumpur yang memenuhi kawasan ini selepas banjir beberapa minggu yang lalu. Dan difahamkan keadaan elektrik di kawasan kampung ini sudah mula diperbaiki. Anggota yang terlibat untuk proses memperbaiki elektrik sedang giat menjalankan tugasan mereka untuk memperbaiki elektrik di kawasan ini. Jadi boleh kita saksikan keadaan Kampung Menasa Mancang, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Fokus ke bayang mungkin dulu ya kan. Ini aja. Ya, nah, bapak ya.